Rejim Iran mula panik apabila kehilangan sokongan pada masa tekanan dari Amerika Syarikat semakin menekan titik paling sensitif Teheran, iaitu minyak, Selat Hormuz dan kebergantungan kepada China. Pada hari Selasa 28 April 2026, rejim Iran sedang mencari jalan keluar dengan segera supaya tidak kehilangan sisa kekuatan yang masih ada. Tetapi kerajaan Trump sedang mengepung Iran dari semua sudut. Selama bertahun-tahun, Teheran bertaruh bahawa Beijing akan menjadi sandaran yang kukuh untuknya. Rejim itu menjual kepada rakyatnya sendiri idea bahawa China akan menjadi masa depan pembeli utama dan perisai terhadap sekatan. Sebelum perang, menurut maklumat yang tersebar di berita antarabangsa, 97% daripada ekspor minyak Iran dihantar ke China. Kapal-kapal bayangan, kilang penapisan tersembunyi, bank-bank yang dikenakan sekatan dan laluan keuangan alternatif telah diwujudkan dengan satu tujuan. Minyak akan terus keluar dan wang akan terus masuk. Tetapi pertaruhan ini mula memakan diri rejim itu sendiri. China membeli minyak Iran, tetapi tidak hanya bergantung kepada Iran. Beijing memerlukan Selat Hormuz dibuka untuk memastikan aliran tenaga dari beberapa negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan Bahrain. Oleh itu, Xi Jinping menegaskan bahawa laluan kapal melalui Hormuz mesti dikekalkan. Beliau menyatakan bahawa perkara ini memenuhi kepentingan rantau dan komuniti antarabangsa. Bagi Teheran, ini adalah satu mesej yang tegas. China mahukan kestabilan, bukan krisis berterusan yang dicipta oleh para ayatollah. Di situlah pengasingan muncul dengan kuat. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat, dengan standard credibility Nielsen Alves. Iran Kuba menggunakan Selat Hormuz sebagai pengaruh untuk memberi tekanan kepada dunia, tetapi akhirnya turut menekan pembeli mereka sendiri. Apabila kapal-kapal mengelak kawasan itu, harga minyak naik, gas menjadi lebih mahal, plastik memberi beban kepada industri, sektor pengangkutan turut terjejas dan China mengira kerugian. Beijing boleh mengkritik Washington secara terbuka, tetapi mereka tidak mahu meletakkan ekonomi mereka dalam risiko demi menyelamatkan rejim Iran. Tekanan itu sudah pun sampai ke ekonomi China. Laporan terkini menunjukkan bahawa jualan kereta menurun, kilang-kilang mengurangkan kadar pengeluaran dan kilang mainan ditutup akibat kenaikan kos yang berkaitan dengan tenaga dan plastik. Pada bulan April, data yang dikeluarkan menunjukkan penurunan sebanyak 26% dalam jualan kereta pada 19 hari pertama bulan itu dan pengeluaran kenderaan 27% lebih rendah dalam 2 minggu pertama. Data seperti ini mengubah perkiraan politik Beijing kerana ia menunjukkan bahawa krisis di Hormuz bukan lagi sesuatu yang jauh. Bagi Teheran, isyarat ini adalah serius. Apabila tekanannya mula dirasai oleh industri China, kesabaran Beijing semakin berkurang. Iran sudah tidak mampu lagi menjual krisis ini sebagai kemenangan strategik. Jika Hormuz menjadi tidak stabil, jika kapal-kapal mengurangkan pergerakan dan jika tenaga menjadi lebih mahal, rejim itu mula dilihat sebagai masalah, bahkan oleh mereka yang sebelum ini mendapat keuntungan dengan membeli minyak Iran pada harga diskaun. Pada masa yang sama, Amerika Syarikat memberi tekanan pada titik paling rapuh dalam Republik Islam itu. Washington terus mengekalkan tekanan. Terhadap kapal-kapal yang berkaitan dengan Iran, Rumah Putih telah meneliti satu cadangan baharu dari Iran dalam mesyuarat bersama Penasihat Keselamatan Negara. Tetapi mereka menjelaskan bahawa tuntutan utama tidak berubah. Cadangan itu menunjukkan betapa ketatnya tekanan yang dikenakan. Menurut Axios, Teheran telah menyerahkan satu tawaran kepada Amerika Syarikat untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan perang, tetapi cuba menangguhkan rundingan nuklear ke kemudian hari. Pelan itu dikatakan telah dihantar melalui perantara dari Pakistan daripada perbincangan di Islamabad. Tetapi tawaran itu mempunyai satu masalah yang jelas untuk Washington. Jika Amerika Syarikat menggantung sekatan sekarang dan menamatkan perang tanpa perjanjian nuklear, Teheran akan mendapat ruang bernafas, kembali pulih dari segi ekonomi dan masih menyimpan kad paling berbahaya mereka untuk berunding kemudian. Rejim itu mahu menyelesaikan sekatan terlebih dahulu kerana tekanannya dirasai serta-merta. Manakala Washington pula mahu menggunakan kesakitan itu untuk mendapatkan konsesi yang lebih besar. Tekanan itu juga memberi kesan kepada logistik minyak Iran.
Dalam berita yang tersebar, Teheran dikatakan menggunakan kapal-kapal lama sebagai stor simpanan terapung dan cuba membeli masa dengan tangki-tangki lama kerana mereka tidak mahu menutup ladang minyak mereka. Perkara ini adalah sangat penting. Ladang minyak tidak berfungsi seperti pipe air biasa. Menghentikan pengeluaran boleh menyebabkan kerosakan teknikal, kehilangan kapasiti dan kerugian jangka panjang. Trump mengambil kesempatan tepat pada perkara ini dengan menyatakan bahawa Iran tidak mempunyai banyak masa sebelum menghadapi krisis besar dalam sistem pengeluarannya. Kenyataan itu mengukuhkan strategi Amerika, terus memberi tekanan sehingga Teheran mengalah. Tanpa kapal, tanpa ruang penyimpanan dan dengan minyak yang tersekat, rejim itu kehilangan wang, masa dan ruang untuk bertindak. Pasaran juga bertindak balas dengan penuh kegelisahan. Walaupun selepas cadangan Iran untuk membuka semula Selat Hormuz, harga minyak tetap naik. Ini menunjukkan pelabur tidak melihat tawaran itu sebagai penyelesaian segera. Sebaliknya, pasaran memahami bahawa masih wujud risiko, ketidakpastian dan keraguan tentang kesediaan sebenar Teheran untuk menerima tuntutan Amerika. Dalam bidang diplomatik, rejim itu cuba mencari pelbagai jalan keluar. Mereka mencari perbincangan di Pakistan, mendekati Oman, cuba mengekalkan hubungan dengan China dan berusaha menunjukkan bahawa mereka masih mempunyai sokongan antarabangsa. Tetapi pergerakan ini menunjukkan kelemahan, bukan kekuatan. Sesiapa yang berada di posisi kukuh tidak akan menawarkan untuk membuka Selat Hormuz sekarang dan membiarkan isu nuklear dibincangkan kemudian. Kor pengawal revolusi Islam juga turut terdedah. Selama bertahun-tahun, pasukan itu membina sebahagian daripada kuasanya melalui rangkaian ekonomi tersembunyi, perdagangan yang dikenakan sekatan, laluan selari dan pengaruh ke atas sektor-sektor strategik. Kini, struktur ini berdepan kejutan secara langsung. Jika minyak tidak keluar, wang tidak masuk. Jika China berundur, diskaun itu hilang nilainya. Jika Selat Hormuz menjadi masalah untuk semua, Iran tidak lagi menjadi rakan yang menyusahkan, tetapi berubah menjadi risiko global. Kehilangan sokongan tidak bermakna semua orang meninggalkan Teheran secara terbuka. China dan Rusia masih mengkritik Amerika Syarikat dan bercakap mengenai diplomasi. Tetapi sokongan sebenar diukur melalui kos. Pada masa ini, tiada siapa yang mahu membayar mahal untuk menyokong peningkatan Iran dan Beijing mahukan laluan bebas. Moskow boleh menerima pegawai Iran, tetapi ia tidak dapat menggantikan pasaran China. Negara-negara Teluk juga tidak mahu rejim itu mengubah laluan penting menjadi alat pemerasan. Bagi Amerika Syarikat, inilah saat kelebihan strategik. Washington tidak perlu menerima cadangan yang tergesa-gesa jika ia hanya memberi nafas kepada rejim tanpa menyelesaikan isu nuklear. Rumah Putih tahu bahawa Teheran mahu memisahkan perkara-perkara ini. Pertama, melonggarkan sekatan, kemudian berbincang tentang uranium. Tetapi itulah risikonya. Jika sekatan ditarik balik sebelum ada konsesi yang kukuh, rejim akan mendapat masa untuk menyusun semula ekonominya dan kembali ke meja rundingan dengan tekanan yang lebih rendah. Panik Teheran lahir daripada gabungan ini. China mahukan kestabilan, pasaran mahukan keselamatan. Amerika Syarikat terus mengekalkan tekanan, minyak Iran menghadapi halangan. Dan diplomasi rejim itu kelihatan lebih seperti satu cubaan untuk terus bertahan daripada satu demonstrasi kekuatan. Iran cuba menunjukkan bahawa mereka boleh menggoncang dunia dengan menutup Selat Hormuz, tetapi akhirnya mendedahkan kebergantungan mereka sendiri. Dan Trump telah menemui dengan tepat bagaimana untuk membuat penyihir itu merasai akibat sihirnya sendiri. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves News.